Ya Allah, Mak, sebab Mak. Ada video. Kita makan dia suka lah. Dia nak cakap dia. Biasalah, tak ada tak tahu asal pedasnya. Ini bahan-bahan kan. Jadi macam kat apa tu, tak nampak pula orang naik tangga. Nama dia? Limau dan limau. Ya, actually pakai yang pasal je segak lah. Ni buat sini. Nanti kita makan. So escape apa? Staycation ni kita makan sedap Mana tu boleh sedap je kan? Merah-merah. Besar kali pisangnya. Takutnya kemelekan. Ni air asam jauh. Bukan air yang padi rendaman asam. Dia semua keluar dari bau-bau Malaysia kan. Oh, banyak juga air asam jauh. Itu air asam jauh. Oh, sebab itu saya pakai yang tu. Ya, itu. Piece ni nak kena ajar sikit lah. Nak kena ni kita boleh agak lah nak dapat. Daun limau. If you don't have daun kesum, just put daun limau. Mulan is calling. Mami, where are you? Merah itu saga. So Atika, we go to walk with Papa. So we going to walk. Ana there. This one. Detik, semua detik sini. This one up the hill. This one detik. From the forest kita ambil Bismillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang ini dah. Ma, macam mana ikan nak diet? Terkejut lah ikan ni. Semangat. Nanti bulan peranjat. Kita cili sikit, kita masukkan. Apa boleh? Ya Allah, sedapnya. Ya Allah, Mama. Cara-cara goreng. Jadi wangi ikannya. Ini masakan Pak Sri pula. Masak gado-gado embun. Kita nak buat gado-gado. Tapi kan mesti kerupuk nanti. Jadi makan dulu, kakak. Rawali baby besar dulu ya. Oh, ini nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asam pedas tu, pinjam dia kan? Ya Allah, Mak, sebab Mak.
Sedapnya. Kayaknya semua makan lah. Tak coba ni nak asam pedas, sedap. Asam pedas mama. Mama sedapnya. So, Azura jaga dia. Nia tengah buat itu susu, tak apalah. So now she's included in my mukbang. Aku susu ada kan telur. Dalam paket tadi. Paket tadi ada. Tadi yang jangan waste lah telur. Dan paket putih. Cuba tengok. Bukan si ini goreng. Kan yang tak nak waste lah tadi pagi punya. Betul nasi lemak. Saya nak ikan goreng tak? Nanti akan. Mama punya bumbu kan. Tahu goreng tu ikan goreng juga. Sedap mama goreng ikan macam ni. Empah. Jangan dipanggil cicak tu. Bukan bapa ni tak makan. Lapar. Macam tidur kan? Dah pukul 3. Lalu kalau nak makan Sedap ni. Jam malam. Jangan bisa cakap kan. Yang pastikan tadi ya, ini kau rasa. kurang kan? Kurang sedap. Hah? Tak. Alhamdulillah bila kita rasa bilang. Rasa bila. Rasa villa. Asam pedas mama tu. Sedapnya mah. Kalau Lokman bertambah. Lokman mabuk Best thing dia tak boleh minum. Tidur. The best thing is kalau kita duduk kat sini, kita kalau masak Sampai apa, sebulan. Kita masak apa ya, nice tau. Kau kalau kat sini semua. Mulan pun enjoy. Sini dia mana beragam-ragam. Ngantuk dengar mami ni karaoke. Pening. Jamal dia nyanyi lagi dia pening. Ni kena diet. Cukup tak untuk semua orang ikan pari? Aku pun agak-agak beli. Tak tahu whether cukup ke tak. Cukup tak apa itu rezeki. Nanti overbeli membazir. Kok semua tak dapat rasa. Tak ada ikan pari, ikan gorengnya pun boleh. Kau rasa kau tambah sikit lah. Ya.
apa pintu pons tu kan. Nanti kat depan sini. Oh, kampung always got masjid one here. Surau lah. So ada surau ataupun dia tengah ngaji. Ini yang jemaat dan jemaat semua. Nanti lama macam itu, macam sehari itu. Khutbah jemaat semua. Tapi yang itu lah tengah penting kat mana. Tapi ini dia punya rumah ke rumah jauh-jauh kan. Macam sawah padi semua. Jauh-jauh. Kalau kat Malaysia, sawah padi pun rumah dia jauh-jauh. Cantik kalau sawah padi. Lama anjing di semalam cute lah. Dia dekat kita lah. Kita nak pergi tempat untuk tunjukkan. Tengok belakang macam Tadi orang datang, kita datang dia. cute, very well behaved, well trained. Siapa yang train? Owner Ini semua. The caretaker punya anjing. Very very well trained. Kasih makan nak semua. Betul lah, bulu semua bersih. Oh, patut Kak Sri tak karaoke tadi? Kan dia tengah masak kan. Oh, dia tengah goreng. Habis kerja nak kau. Kerja jangan tak tanya bang. Tak, kau tak tahu dia tengah Boleh tanya mama mau karaoke khawatir ke lah. tahu ikan beli lebih pari. Tak tahu berapa kilo. Ikan rasa 2 kilo. Tu tak? Betul lah. Nampak macam sikit je kulit 2 kilo. Jadi saya dah makan. Oh, David dah makan dah. Ini dia ambil ayam tengok. Dia ambil ayam. Kan macam cekik kurang. Macam Mulan cekik susu all the time. Tanya nak sering kan ubat gula. Kampung. Mama tu ikan dia baru bilang dia berapa. Dia tak minat. Tak. Nanti tak ada orang jaga kucing kalau dia ada kat rumah.